menjadi sebahagian daripada kehidupan harian masyarakat kini. Ia memberi kebebasan untuk berkongsi pandangan dan berkomunikasi tanpa batas. Namun begitu, dalam kebebasan ini, ia akan menimbulkan satu persoalan. Adakah etika masih diamalkan? Dokumentari ini bertujuan untuk mengkaji tahap penghayatan etika masyarakat dalam penggunaan media sosial, khususnya dalam kalangan pelajar. Berdasarkan temubual yang dijalankan, majoriti pelajar sedar akan kepentingan etika. Namun begitu, pengamalannya tidak konsisten dalam situasi tertentu. Wish, minyak naik lagi ya. Malaysia ni. Banyak pula tu naik. Ada cik masuk? Ni bagi video. Apa yang dia send? Harga minyak naik. Ni betul ke tak ni? Ni macam fake je. Aku kena bagi tahu ni Weh ni. You. Yang kau send ni betul ke? Betul tu, aku tengok yang di sale juga tu kat TikTok. Kenapa? Kau dah kaji selidik lah sumber dia? Belum. Tak pasti. Sebab ni sebenarnya berita palsu ni. Ya. Ya. Kiranya bukan ni? Bukan. Ni semuanya penipuan. Tu kena ni. Ya. Penyebaran maklumat tanpa pengesahan akan menyebabkan kekeliruan, salah faham dan kekacauan dalam kalangan masyarakat. Di Malaysia, tindakan ini akan dikenakan undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Weh ni, lepas kelas ni jom ikut aku pergi tukar minyak hitam motor. Tukar minyak hitam motor? Apa kata kita tengok media sosial je untuk belajar tukar minyak hitam? Oh, kita gunakan media sosial untuk belajar cara tukar minyak hitam Dah jimat dah dekat situ daripada kita pergi workshop. Dalam 30 ringgit ada orang charge. Oh, diorang ada charge untuk servis Oh, kalau macam tu, jom lah kita belajar kat YouTube. Buka media sosial. Cara tukar minyak hitam. Atas. Ni 4 minit je. Oh, senang je cara tukar minyak hitam ni. Dia tunjuk step by step tau. Oh. Faham? Faham. Oh, senang je rupanya. Tak banyak pun alat yang diperlukan. I see. Media sosial seperti YouTube bukan sahaja digunakan untuk hiburan, malah ia menjadi salah satu sumber utama dalam pembelajaran. Pengguna yang beretika akan menggunakan platform ini untuk mendapatkan maklumat yang berguna dan sahih. Kesimpulannya, walaupun kesedaran terhadap etika dalam penggunaan media sosial wujud di dalam kalangan pelajar, penghayatan yang sebenar masih perlu dipertingkatkan agar penggunaan media sosial lebih bertanggungjawab dan beretika. Okey, baik, kembali Ustaz ya, kita kongsikan tadi bagaimana adab di media sosial. Yang pertamanya kita kena betulkan niat. Masak untuk suami, ajaklah orang untuk masak untuk suami juga. Kemudian yang kedua, setiap perkongsian itu bermanfaat, kan? Kemudian yang ketiga, apa tu Ustaz? Yang ketiganya ialah kita mesti bertanggungjawab setiap apa yang kita muat naik ataupun yang kita masukkan dalam Facebook ke, YouTube ke, dalam internet lah maknanya, ataupun dalam media sosial. Mesti bertanggungjawab. Contoh, bila kita letak satu post tentang satu isu, satu kaitan, maka bila orang tanya, mana kau dapat? Ish, tak tahu lah. Aku ambil daripada orang lain, aku copy ya. Share je. Share. Tak boleh. Perangai-perangai macam tu tak boleh. Dia mesti bertanggungjawab. Sebab tanggung di dunia, jawab di akhirat. Benda ni kena bertanggungjawab.
Tak boleh kita kata, saya tak tahu lepas tangan. Orang kata lempar batu, tangan sorok. Tak boleh. Bila orang tanya mana dapat, mana kau tahu ni semua, maka kita kena bertanggungjawab.